Cukup-cukup nak haram oh. Lagu ni punya cerita kalau bukan kata tokek babi jual kandang. Tokek babi tu nanti loncor tai babi tang muka hang, tahu tak? Mampu ya lagu ni asal mai rumah kita ni Hanu berkenan, Hani berkenan, Hanu berkenan makin mahang. Pokok-pokok bunga aku dia berkenan, mangkuk-mangkuk pinggan aku dia berkenan, dalam dok mengumpat, dok mengatur dekat aku tu, dok melahak kata benda aku juga. Sekali dua kali tu aku boleh lah layan. Mau kalau kata gamuk tiap-tiap kali mai di rumah aku ni hatu berkenan, Hani berkenan, hatu berkenan, Hani berkenan. Aku ojoh biji mata tu dengan gunting sagi kod biar buta tak boleh tengok dunia ni baru pada muka. Dok berkenan, hatu berkenan, Hani sangat. Cukup-cukup nak haram. Mau kalau kata gamuk aku tak bagi ni dia boleh kata dekat aku ni berkera pokok bunga tu bukan nak usung pergi di kubur no. Beli pun pakai duit anak aku hang buat berkera apa? Tu tak cukup-cukup nak haram ke lagu tu punya nama tu. Bangsa mak mentua buta perut haram jadah hawak tak lalu simpan buat apa lah lama-lama atas muka bumi ni. Beli pakai duit anak dia. Mau kalau kata gamuk aku cerita ke duit anak hang tu boleh sarah apa saja dalam keluarga ni kau hang malu dekat anjing kot. Tak padan dengan tu nak mampu mulut macam kena haram pasal apa lah tak nyanyuk-nyanyuk lagi kan tua-tua meregon dah tu. Sampai berapa banyak dah pokok bunga aku ni pakai duk ambil lagu tu saja haram 5 duit pun tak pernah ulur lagi duk kata aku berkera. Dan mau kalau kata gamuk kata aku berkera kan pasal apa masa nak mampu duk terdang dalam hospital hari tu tak panggil menantu hatap kera nu pi jaga. Nai melahak lapak buluk nak mengedarah ni pasal apa tak pi kerah nu menantu hatap kera tu tolong masak bagi kang. Siapa hang nak layan muka hang tu mau kalau kata gamuk bukan aku. Orang tak ada nak heran dah tekat muka hang tu dengan duit RM berkera mulut lidah macam nak haram. Isuk-isuk nu mau kalau kata gamuk mampu kerin reput tinggal bangkai saja dekat dalam rumah pun tak ada orang nak heran. Mau kalau kata gamuk lagu tu punya perangai. Bangsa hawak tak lalu ada saja benda nak menyakitkan hati aku. Bangkit tidur pagi ni ada saja benda nak menyakitkan hati aku. Tak mau kata lah tapi mau kalau kata gamuk dulu muda-muda tahu nak dapat mak mentua perangai so perangai iblis lagu ni kan. Tak ada buluk aku nak nikah dengan hang. Bangsa mak mentua duta neraka jahanam. Hampa hang mana dapat mak mentua baik-baik belaka tu kan. Bersyukur lah sayang, bersyukur banyak-banyak pasal kau dah tak dapat lagu hampa. Kau dah ni penat yang mak hampa tahu dah. Daripada mula-mula menikah dulu aku ni dah penat buat baik, penat menyembah, penat mengalah, penat turut, penat ikut. Tapi apa yang aku dapat? Langsung tak ada apa jasa aku orang kenang. Tak ada. Duk sopan nak haram tu lah. Duk membabukan aku, duk hamba abdikan aku, duk buat aku ni sopan dengan orang hadiah bayar gaji bulan-bulan tu. Mak apa aku sendiri tak pernah duk membabukan aku. Mai dapat mak mentua ni buat kita sopan dengan orang tahanan perang tu. Cukup nak haram geram kau dah hampa tahu dah. Mai duk minta pokok pam kita. Kau dah pokok pam cukup sayang depan rumah tu ada 4 pasu kan. Sekali mai minta sepasu, sekali mai minta sepasu. Lala tinggal semangga sepasu je dekat kau dah. Tu pun minta juga nak haram tu Tak padan dengan dia tu duk tekek nak jual pokok bunga lagu mana. Mangkuk pinggan tu duk cerita lah. Siap pinggan mangkuk kau dah advantage tu kan. Beli ada 8 beradik dia gamuk minta 2 biji bahang. Tak ke gila lagu tu. Kawan tu duduk elok 8 biji 8 beradik kan dia minta 2 lah ni tinggal 6 lah dekat kau dah. Bangsa mak mentua buta perut dulu kecil-kecil tapi sekolah aku perasan. So sayang-sayang kau dah semua dah pun siap gulai ikan talang karin kita dengan neneh hari ni. Bang Ibrahim mampu request nak makan gulai ikan talang karin. Apa dia? Hantar dekat Toya. Pakai dok lah cik oi. Mampu karin lah dekat rumah tu. Tak ada pasal aku nak pergi hantar. Jenis bangsa lagu tu bukan boleh buat baik. Sekali-sekala tak apalah sedia-sedia nak kena hantar pergi bagi mengedarah ni mampu ya. Sudah dulu lampu kau dah nak bagi Bang Ibrahim makan sana. Abang! Mailah makan lekat dok klebek nak apa lagi tu. Video tak mati lagi ke ni? Nah haram tu.